Assalamualaikum, bersama lagi kami Kru TV Texas. Pada hari ini SMK Cukai telah mengadakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-49. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah Encik, bolehkah Encik memperkenalkan diri Encik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Nizam bin Asyari. Saya salah seorang ibu bapa yang punya anak yang sekolah di sini, sekolah menengah kawasan Cukai, dan saya berkhidmat sebagai peguam dalam daerah ini. Okey, baiklah Encik, apakah sumbangan atau idea yang Encik ingin bawa sebagai AJK PIBG? Baik, saya dilantik sebagai naib menghadiri petua. Segala projek-projek yang telah dilaksanakan selama kebersamaan kami dalam jawatankuasa ini, banyak projek-projek yang telah berjaya dilaksanakan di bawah IDP kita Haji Ismail. So saya punya peranan dalam membantu beliau dalam beberapa perkara, terutama dalam bidang perundangan. So akan datang kita ada beberapa lagi perkara yang kita nak laksanakan, sebagai contoh surau yang setelah siap, yang tersegam di situ, kita akan lebihkan dari sudut keceriaan dia, dan beberapa fasiliti yang usang dalam sekolah ini. InsyaAllah kita akan cuba cari dana-dana untuk mempertingkatkan lagi kualiti prasarana dalam sekolah. Baiklah, terima kasih Encik. Bersama saya sekarang Tengku Syahrir bin Tengku Dahlan, merupakan Ketua PPD Kemaman. Baiklah Cikgu, apakah cabaran utama yang sering dihadapi oleh PIBG dan bagaimana mencadangkan ia ditangani? Okey. Apabila cikgu melihat kehadiran kurangnya ibu bapa, itu adalah merupakan salah satu cabaran yang perlu kita atasi, yang perlu kita lihat kembali supaya kita melihat kepada kehadiran ibu bapa ke sekolah perlu dalam mesyuarat agung yang sebegini rupa. Jadi harapan cikgu, gunakanlah pelbagai platform yang ada. Sekarang ni kan kita dalam menyahut orang kata seruan KPM, dalam 7 teras KPM itu ada pendigitalan. Apa salah kiranya kita war-warkan jemputan ini kepada pihak ibu bapa melalui grup WhatsApp, melalui medsos, media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya. Apatah lagi sekarang orang berminat dengan TikTok dan sebagainya. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita lihat kembali agar apa yang kita hasratkan pada hari ini, jemputan itu sampai kepada semua pihak. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan kekurangan sumber kewangan yang ada di pihak sekolah itu sendiri. So jadinya adakanlah maknanya sumbangan pakar dan juga peralatan bersama-sama dengan rakan strategik antara sekolah dengan rakan-rakan strategik yang di luar sana bagi mengurangkan orang kata kewangan yang ada itu sendiri. So jadinya kurangnya kefahaman tentang peranan PIBG. Pihak sekolah kena adakan orang kata program-program penataran, penerangan kepada ibu bapa di luar sana betapa mereka ini perlu hadir bersama, apatah lagi pada hari Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa itu sendiri. Kena bagi tahu, kena terangkan kepada ibu bapa. Ni ibu bapa duduk di rumah semata-mata orang kata tak nak hadir dan sebagainya, tak boleh lah. Ibu bapa kena datanglah ke sekolah untuk sama-sama memberikan pendapat, memberikan idea dan sebagainya. Kerana inilah merupakan satu platform yang bagi cikgu platform yang terbaik untuk menyuarakan
apa yang terbuku di hati masing-masing. Okey. Dan juga seterusnya tentang pelantikan AJK PIBG. Lantiklah kepada mereka yang betul-betul orang kata ada anak-anak di sekolah. Kalau ada anak-anak di sekolah, pastinya mereka akan bersungguh-sungguh untuk datang membantu dan sebagainya. Bukan PIBG ini merupakan satu platform orang kata yang nak mencari populariti. Apatah lagi di sekolah SMK Cukai ini, sekolah yang hebat sebegini, ramai yang nak duduk, nak menawarkan diri. Tapi menawarkan diri boleh, tapi apakah sumbangan kita kepada pihak sekolah itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan antara cabaran-cabaran yang perlu kita atasi, cabaran-cabaran yang perlu kita lihat kembali supaya jadikanlah PIBG ini sebagai satu apa orang kata persatuan yang begitu memberi manfaat, bukan sahaja di peringkat sekolah, malah di peringkat ibu bapa itu sendiri, kerana sekolah dan PIBG ini adalah merupakan dua entiti yang orang kata berpisah tiada. So harapan cikgu agar perkasakan lagi peranan PIBG di SMK Cukai ini, kerana SMK Cukai ini merupakan salah sebuah sekolah yang terhebat, tersohor di Negeri Terengganu. Itu pandangan cikgu. Baiklah, terima kasih cikgu. Baik. Sama-sama. Selamat berjaya. #hebatkan Texas. #tiada dalih. Pasti boleh. Terima kasih. Bersama saya sekarang, Cikgu Wan Azmi merupakan pengetua SMK Cukai. Baiklah cikgu, apakah cabaran utama yang biasanya dihadapi oleh pihak sekolah dalam menjayakan aktiviti PIBG dan bagaimana cara mengatasinya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam menjayakan satu program di sekolah, masalah utama kami adalah dari segi kewangan. Dan macam mana kita nak mendapat sokongan daripada ibu ayah untuk menjayakan, untuk memastikan bahawa apa juga program yang rancangan di sekolah itu dapat kita laksanakan. Tapi alhamdulillah, sekolah menengah Cukai, masalah sokongan ibu bapa itu amat sedikit, dan untuk ini kami dapat melaksanakan berbagai program dengan jayanya lah. Dan sebenarnya apa juga yang kita lakukan itu sebenarnya untuk manfaat anak-anak ibu ayahnya di SMC. Kerana kita percaya bahawa untuk jaya satu perkara itu, kita kena ada satu semangat kebersamaan yang sangat hebat. Kerana kita nak hebatkan TFCS, kita tiada dalih, pasti boleh. Jadi untuk hari ini, terima kasih kepada ibu ayah yang hadir menjayakan mesyuarat agung kita untuk tahun 2025, dan pastikan insyaAllah kebersamaan kita untuk kejayaan anak-anak di TFCS ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Itu sahaja daripada kami. Jangan lupa saksikan video yang akan datang. Bye-bye.